Kak, nak pesan apa? Saya cuma nak pesan kepada FYP student luar sana, kalau boleh, janganlah orang lain siapkan projek awak. Sebab nanti masa presentation, projek tu lulus. Tapi awak yang fail explain. FYP ni bukan pertandingan siapa paling cantik projek. FYP ialah proses belajar. Tak apa kalau salah. Tak apa kalau kena debug projek sampai pukul 3 pagi. Sebab yang penting, bila grad nanti, awak betul-betul layak dipanggil seorang engineer. Engineer ni bukan sekadar pegang sijil. Engineer kena faham apa yang dia bina. Malulah sikit kan kalau projek sendiri pun kita tak boleh nak hidupkan. Kak. Kak, bukan pesan yang tu. Akak nak order apa ni? Kita orang nak keluar rehat dah ni. Oh, nak pesan Maggi goreng, kulit ayam, nak sirap bandung.